Harimau Malaya uji pasukan top dunia, tapi keputusan kes Faisal Halim buat ramai bengang. Bila satu negara bersedia menyambut perlawanan besar, satu berita pahit pula datang dari luar padang. Harimau Malaya bakal diuji oleh pasukan ranking ke-72 dunia hujung bulan ini. Tapi dalam masa yang sama, kita dikejutkan dengan perkembangan menyedihkan tentang kes simbahan aset terhadap Faisal Halim. Kalau anda rasa menang lawan Nepal tu dah cukup hebat, tunggu dulu. Harimau Malaya akan turun menentang pasukan kuat dari Afrika, Cape Verde pada 29 Mei nanti, pasukan yang berada di ranking ke-72 dunia, lebih 100 tangga di atas Nepal. Perlawanan ini akan berlangsung di Stadium Cheras dan dijangka penuh sesak. Ujian sebenar menanti skuad negara. Ini bukan sekadar aksi persahabatan biasa, ini medan peperangan mental sebelum berdepan Vietnam. Cape Verde bukan lawan mudah. Mereka baru kalahkan Angola 2-1, dan Mauritius 1-0. Mereka ada pemain bintang seperti Logan Costa dan Kevin Lenini. Malaysia wajib ambil peluang ini untuk uji tahap sebenar sebelum misi penting menentang Vietnam di Bukit Jalil, 10 Jun nanti. Tapi ketika kita sibuk bersedia untuk perlawanan besar, ada sesuatu yang mengguris hati rakyat Malaysia. Kes simbahan aset terhadap Faisal Halim kini diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. Ya, anda tak salah dengar. Setelah setahun tiada siapa pun ditangkap. Tiada suspek. Tiada perkembangan. Hanya kekecewaan. Bayangkan, anda hampir kehilangan karier, nyawa hampir melayang tapi tiada siapa dipertanggungjawabkan. Surat rasmi dari Jabatan Peguam Negara menyatakan siasatan tidak menemui sebarang petunjuk. Peguam Faisal berkata dengan nada kecewa, kami terima bahawa tiada tindakan lanjut akan diambil. Faisal Halim terus melangkah, walau luka di badan belum sembuh sepenuhnya, tapi luka di hati mungkin takkan hilang. Kita doakan keadilan tetap ditegakkan suatu hari nanti. Dan dalam masa yang sama ayo beri sorakan padu untuk Harimau Malaya menentang Cape Verde dan Vietnam nanti. Apa pendapat anda semua? Patutkah kes Faisal Halim ditutup begitu sahaja? Dan mampukah Harimau Malaya benam pasukan top 100 dunia?